Dalam kehidupan kita, solat sangat penting. Sangat penting dan sangat istimewa. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala nak hadiahkan solat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah jemput Rasulullah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab apa? Allah nak bagi sendiri solat tu. Kalau dalam ibadah-ibadah lain kan Allah melalui perantaraan siapa? Malaikat Jibril kan. Tapi untuk solat Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad SAW untuk dibagikan solat. Menunjukkan apa? Pentingnya sembahyang tu, solat tu. Dalam ayat lain disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita solat, kita susah nak buat jahat. Nak nakal susah. Tapi kalau nakal, dah solat tapi nakal, mesti ada benda yang tak betul kan. Mesti ada benda yang tak kena. Sebab tu solat adalah tiang agama. Siapa yang tak solat, semacam dia meruntuhkan agama. Sebab tu kita kod mana pun kena solat. Sesungguhnya solat itu bagi orang yang beriman ada waktu-waktunya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5 kali kan? Okey. Subuh dengan Zuhur, waktu dia panjang ke pendek? Panjang kan? Sebab tu kamu tengok jari kamu pun dah cukup dah. Ni subuh, ni Zuhur. Jauh waktu dia. Kemudian Zuhur dengan Asar kan? Asar dengan Maghrib, Maghrib dengan Isyak, Isyak dengan subuh. Ni apa ni? Kita tengok waktu je. Yang ni apa ni? Tadi. Tidur kan macam ni. Bagi orang Islam, ketetapan solat itu menjamin kejayaan kita hidup di dunia dan akhirat. Sebab tu kita sebelum solat kita buat apa? Ambil wudu kan? Kita beristighfar. Ya astaghfirullahalazim kan. Lepas tu di antara subuh dengan Zuhur tu panjang kan? Ada tak dosa yang kita akan buat waktu ni? Ada kan? Mesti tak terlepas kan? Jadi antara subuh dengan Zuhur, panjangnya waktu tu mungkin kita ada buat kesilapan. Tapi nanti waktu kita jumpa Zuhur, kita buat apa lagi? Bersihkan diri lagi, betul. Lepas tu kita beristighfar lagi, kita mohon keampunan kan. Sana kata mintalah dengan sabar dan menunaikan solat. Minta apa? Minta apa? Minta kejayaan kejayaan di dunia dan di akhirat. Minta. Kalau kejayaan di dunia, kamu belajar kan, kamu mesti nak kejayaan dalam pelajaran, betul? Nak jaya dalam pelajaran, minta. Jangan malas. Lepas solat minta. Lepas solat minta. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kita yang malas malah minta. Kalau minta Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Minta, ya Allah, pemudahkanlah urusan aku di dunia dan di akhirat, ya Allah. Terangkanlah hati aku, ya Allah. Mudahkanlah pembelajaran aku, ya Allah. Berikanlah kejayaan kepadaku. Itu doa selalu. Jadi solat ni kok mana pun kena buat, tapi ada rukhsah, ada keringanan. Maksud keringanan tu apa? Kalau kita tak boleh berdiri, boleh duduk. Nak bangun sebelum subuh. Yang tu kamu kena Tidur awal. pertama tidur awal. Keduanya guna alat yang boleh mengejutkan dulu. Alarm jam ke kan. Pastikan tu. Tapi lama-lama nanti InsyaAllah kalau kamu dah biasa orang yang jaga solat ni, saya nak bagi tahu orang yang jaga solat ni kenapa dia boleh berjaya. Sebab bila dia buat, dia utamakan urusan apa? Urusan Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita.